Hari ni 22 hari bulan 10 2025. Last cuti, besok kerja. Hari dah semalam lagi tu hujan. Bismillah lebih dah. Koton tu aircon cantik lagi, sejuk. Di samping aircon kita letak kipas tujuh, kipas tambahan. Kipas tambahan ni bukan apa, bila aircon buat hal, kipas ni lah jadi penyelamat, tidak berpeluh weh. Hari ni hujan, aircon lagi sejuk lah. Kalau hari panas aircon masih sejuk, tapi taklah sejuk gedi. Orang utara panggil sejuk gedi. Ni hujan tu. Batu kawan hujan. Satu Pening lah rasanya hujan ni. Hujan-hujan ni tak boleh buat apa, berehat lah. Lepas kena roti canai. Inilah situasi dalam Koton Saga re. Penuh barang, pelemoi. Kereta lama 32 tahun dah. Pergi ke sana, pergi ke sini, tak ada masalah. Hidup memang keras. Pakailah kereta lama ke kereta baru ke, sama aja destinasi kita. Semua nak pergi alam kubur. Masuk kubur esok tinggal semua kan. Tak kira lah kereta lama ke, baru ke, buruk ke. Jadi tu dalam dunia ni tak payah nak belagak, tak payah nak sombong kan. Jadi tengok orang pakai kereta baru, kita pun kalau nak pakai kereta baru kan. Tak payah kita tak payah ikut orang lah. Ikut kemampuan kita. Yang penting bersyukur. Okey, bye bye.